3 juta adalah aset yang berada di atas nama NFC yang telah disita. Jadi sebanyak 103 juta telah diambil daripada 250 juta diambil kembali. 62 juta seperti kata menteri adalah aset-aset yang dibeli tetapi bukan atas nama NFC. Maksudnya dibeli oleh sama ada pengarah ataupun syarikat bersekutu. Jadi keseluruhannya 103 juta dan 62 juta lebih kurang 170 juta. Itu pun kalau 62 juta harta-harta itu boleh diambil kembali mengikut amla dan lain-lain. Soalan saya ialah apakah yang telah dan akan terjadi kepada 70 juta yang selebihnya daripada 250 juta itu, adakah akan hangus ataupun adakah itu sebahagian daripada kerugian operasi NFC selama 5 tahun, dan kalau ya, apakah kerajaan akan mengambil tindakan supaya pengusaha dan pengarah yang terbabit mencari jalan untuk mengembalikan kembali 70 juta wang yang kalau mengikut cerakin harta itu tidak termasuk di dalam 170 juta yang menteri sebutkan. Tan Sri Ketua, seperti mana saya nyatakan tadi, kita ada letter of intent dengan syarikat dipanggil sebagai Kirimotonas daripada April 19 sampai Oktober 19. Sekarang kita sedang dalam proses kita buat evaluation izin ke atas syarikat tersebut, dan juga kita sedang menunggu untuk mengadakan rundingan. Jadi kalau rundingan tersebut kita buat andaian di sini, rundingan tersebut berjaya lah kata kita andaian, maka syarikat tersebut telah memberi komitmen bahawa mereka akan membayar seluruh hutang yang ada. Terima kasih Muhammad Menteri. Saya pun cukup berminat untuk nak memahami the letter of intent yang dikeluarkan oleh syarikat berkenaan, kerana ini berhubung dengan persoalan kesinambungan satu projek di mana duit sebanyak 250 juta telah pun diberikan kepada pihak NFC. Lalu saya tak nampak dia punya manfaat bagi syarikat yang berkenaan yang ingin mengambil alih satu projek yang kita tak nampak apa yang ada padanya, tetapi pada masa yang sama dia sanggup nak buat bayar balik atas hutang-hutang yang telah diambil oleh pihak yang lain. Sedangkan apa yang dia perolehi di sebaliknya, saya sendirilah mungkin ada dia dari segi dia punya letter of intent tu ada mengandungi detail-detailan secara terperinci yang mana secara komersial ianya ada pulangan yang akan dapat baginya. Dan benda ni juga kembali kepada persoalan governing body, maruah, accountability yang disebut berhubung dengan Bank Pembangunan tadi. Ya, apabila kita mempersoalkan sesuatu keputusan yang sama ada ianya viable ataupun tidak, sama ada ianya benar-benar boleh mendatangkan balik pulangan ataupun tidak, seperti mana yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Pandan, syarikat kabel TV dan sebagainya telah akhirnya rugi. Begitu juga dalam soal NFC, apakah tindakan-tindakan yang telah berlaku ini membuktikan bahawa adanya satu kawal selia yang boleh menjamin pulangan terhadap wang rakyat yang digunakan. Dalam soal NFC ini, pulangan yang 250 juta itu telah pergi, dan kita yakin bahawa pada dasarnya pun ada dia punya governing body, ada dia punya maruah dan sebagainya, tanpa adanya campur tangan politik seharusnya, yang menyebabkan bahawa semua keputusan itu adalah commercially motivated, boleh menjaminkan kepulangan kepada wang rakyat yang digunakan. Maka soalan saya ada dua, iaitu yang pertama, letter of intent syarikat berkenaan, apakah pulangan yang boleh diperolehi daripada dia untuk nak meneruskan projek ini? Adakah pihak kerajaan juga terpaksa mengeluarkan wang pinjaman yang lain supaya projek NFC itu berhubung dengan soal bekalan daging dan sebagainya dapat diatasi? Dan yang kedua, tentang soal governing body dan
professionalism dan sebagainya, sejauh mana kita boleh meletakkan keyakinan setelah kita lalui pengalaman seperti MSc. Terima kasih. Tan Sri, betul. Saya ingat biar kita study dulu. Buat masa ini kita belum perincikan lagi negotiation kita, apakah keperluan dan kehendak daripada syarikat tersebut. Setelah kita bincang, kita dah rundingkan, kita dah tahu apa kehendak mereka, baru kita tahu macam mana dia punya link dia antara projek ini dengan syarikat mereka sekarang. Yang kedua, mengenai dengan governing body ini, kita maklum bahawa kita meletakkan tanggungjawab kepada lembaga pengarah. Dalam soal ini, kes ini dibawa ke mahkamah. Jangan biarlah mahkamah akan tetapkan keputusannya ke atas mereka nanti. Yang Muhammad daripada Menteri, jelas sikit penjelasan sikit. Projek NFC ini adalah projek high impact yang telah diletakkan oleh Kerajaan Barisan Nasional dan telah menjadi landmark skandal dalam negara kita. Rakyat menunggu penjelasan tentang kes ini. Semalam Kementerian Asas Tani kata menunggu arahan daripada Kementerian Keuangan apakah tindakan selanjutnya. Tetapi kes ini sudah berlanjut daripada 2007 sampai sekarang. Jadi satu kes yang mula-mula tak ada orang tahu, lepas tu bila kita dibongkarkan, masih lagi lembab dan lambat menguruskannya. Jadi ini harus diperjelas kepada rakyat yang menunggu, kerana rakyat Melayu di kampung supposed to be dengan izin memanfaatkan dalam program ini. Jadi Kementerian Keuangan harus serius untuk mengatasi masalah ini secepat mungkin dan bergabung dengan Menteri Kementerian Asas Tani agar projek ini terus dilaksanakan untuk manfaat orang Melayu khususnya. Menteri, boleh saya respon balik pada jawapan Menteri tadi. Saya faham bahawa kes ini memang dibawa ke mahkamah, ya. Tetapi pada masa yang sama, saya rasa amat hairan kalau kita tidak mahu mengaku bahawa ada kelemahan dan kesilapan yang telah berlaku dalam memberikan kontrak itu kepada pihak NFC, sehingga terpaksa menghadapi suasana di mana kemungkinan kita akan kerugian paling kurang dalam 70 juta ringgit harta rakyat. Sambil itu, apa yang telah diinginkan melalui projek ini tidak tercapai. Kita boleh lepaskan tangan dengan mudah dan mengatakan, oh ini sekarang ni kes mahkamah, maka kita serah pada mahkamah. Tetapi hakikatnya, sekiranya kawal selia dilakukan dengan baik daripada awal dan tidak ada campur tangan politik, ya, walaupun kita tidak mahu adanya sangka buruk dan sebagainya, ya, tetapi hakikatnya a bad decision, dengan izin Tan Sri Speaker, has been made. Dan kita mesti memperketatkan prosedur-prosedur untuk menentukan bahawa perkara-perkara yang seperti ini tidak berulang dan tidak berlaku sekali lagi. I mean, we cannot carry on repeating the same mistakes year in and year out. Dan inilah yang amat mendukacitakan bagi saya apabila kita melihat satu jawapan yang bagi saya menunjukkan tidak ada penyesalan dan kesanggupan untuk mengaku bahawa sudah memang ada kelemahan dari segi governance itu dan kawal selia itu, ya. Lalu saya rasa perkara ini perlu juga diadres oleh Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Nak tambah sikit juga daripada situ, sikit aja. Ya, Tanjung Karang tak payahlah. Tanjung Karang dulu Menteri Asas Tani kan. Okey, jadi ini sikit lagi kerana kita dapat tu dalam kes ini wang telah dikeluarkan tapi kontrak, even the kontrak tak sedia dan tak siap, tapi wang sudah dikeluarkan kepada syarikat NFC. Itu juga satu governance yang sangat-sangat lemah dan amat menyelewengkan. Tan Sri betul. Yang Muhammad Ampang menyatakan kebijakan mestilah serius. Sebenarnya apabila kita mendapat maklumat, ya, cerita ni cerita pada tahun 2009. Apabila kita dapat maklumat ada permasalahan dalam NFC, itu tidak disuarakan oleh siapa, bukan cerita disuarakan oleh siapa, tapi kita ambil tanggungjawab, kita melakukan forensic audit, kita lantik dan situ kita nampak jelas akan permasalahan tersebut. Kemudian kita bincang dengan pihak AG,
tindakan-tindakan yang mesti diambil. Iaitu kita ambil tindakan tersebut. Kemudian persoalannya sekarang kita hendak pulangkan balik 250 juta ringgit. Jadi kita sita dan kita dah dapat 79.9. Kalau tiba masanya 86 tadi, 86 tolak 79 telepon ada 6 juta lagi. Kalau tiba 1 tahun, kalau ada dapat, kita akan dapat lagi tambahan. Kemudian ada aset-aset tersebut. Jadi melaksanakan satu itu bukannya boleh sekelip mata saja, ia punya perundangan dan sebagainya. Perundangan itulah yang harus kita ambil perhatian. Tan Sri yang Muhammad daripada Bayan Baru menyentuh tentang 1MDB. Seperti mana kita maklum, Tan Sri Ketua, 1MDB ini adalah satu badan, satu entiti di bawah Menteri Keuangan diperbadankan, dan ia mempunyai fungsi yang agak berbeza daripada agensi-agensi atau entiti kerajaan. 1MDB ini mempunyai peranan untuk melaksanakan apa yang kita katakan sebagai CSR, program-program CSR. Kita tahu di World Economic Forum biasa dibangkitkan tentang soal creative capitalism, dibangkitkan oleh banyak pemimpin termasuk dalam sektor swasta, yang menyatakan bahawa dalam konteks usaha-usaha untuk membangunkan rakyat berkenaan dengan permasalahan-permasalahan rakyat dari segi pelajaran dan sebagainya, mengapa tidak badan-badan korporat memainkan peranan. Jadi sehubungan dengan ini, kerajaan memikirkan bahawa sudah tiba masanya kita tubuh satu badan untuk melaksanakan tugas tersebut. Tapi badan ini mestilah satu badan yang viable. Viable dalam arti kata ia satu badan yang self financing. Jadi pada peringkat pertama, pihak kerajaan telah memasukkan sebanyak 1 juta ringgit. Dalam masa tempoh start-up, peringkat awal sampai beberapa tahun kemudian, syarikat ini baru kepada peringkat mahu buat pelaburan. Jadi mereka buat pelaburan dalam Saudi Petro, yang mana mereka dapat pulangan lebih kurang 400 juta ringgit pada tahun pertama, dan kemudian oleh kerana memegang saham dalam bentuk equity ini merupakan satu risiko yang tinggi, mereka telah memindahkannya kepada debt financing. Kemudian setahun kemudian dia keluar dan mendapat keuntungan 400 lebih juta ringgit juga. Kemudian syarikat ini oleh kerana konsepnya ada konsep viability, jadi apa yang berlaku, Tan Sri Ketua, syarikat ini telah terlibat dalam industri energi dengan izin melalui pembelian 2 IPP yang telah mereka beli, dan ini memberi pulangan 2 bilion lebih ringgit setahun kepada syarikat ini. Dan untuk memastikan syarikat ini berkembang mendapat pulangan lebih tinggi, syarikat mengadakan satu sistem yang berlainan untuk meningkatkan perniagaan dengan mengadakan hubungan G2G. Jadi di sini 1MDB telah pun mengadakan hubungan yang begitu baik dari segi GNG, terutama dengan Abu Dhabi, di mana mereka telah pun menubuhkan syarikat yang bernama Abu Dhabi Malaysia Investment Corporation. Jadi ini yang berlaku kepada syarikat tersebut. Isu yang dibangkitkan antara lain adalah berkenaan dengan Pandan Bangun. Ya. Terima kasih Menteri tentang penerangan yang diberikan tentang 1MDB. Saya diberi pengesahan melalui jawapan Menteri sendiri bahawa sebanyak 7 bilion wang 1MDB yang asalnya adalah daripada bond yang dijamin oleh kerajaan sebanyak 5 bilion yang menjadi modal awal 1MDB. Kemudian itu digunakan di dalam satu urus niaga dengan Petro Saudi seperti yang Menteri sebut tadi. Sekarang daripada pelbagai transaksi yang telah dibuat, 7 bilion wang itu sekarang berada di beberapa akaun di Cayman Island dengan izin di offshore center di Cayman Island. Wang sebanyak 7 bilion yang diletakkan di offshore center
secara prinsipnya mendedahkan kepada beberapa risiko kewangan, terutamanya risiko dari segi pertukaran mata wang apabila berlaku perbezaan dan lain-lain. Tetapi yang lebih besar ialah penglibatan besar 1MDB di dalam projek-projek besar negara, termasuklah pembangunan semula Sungai Besi, bermakna ia bakal memerlukan suntikan dana yang besar. Jadi apabila 7 bilion wang yang asalnya ini daripada negara diletakkan di akaun pesisir pantai yang kita tahu penuh kerahsiaan dan kita tidak akan dapat maklumatnya, sudah tentu ia akan menimbulkan banyak tanda tanya. Dan pendapat umum kenapa transaksi itu akhirnya berakhir di Cayman Island ialah kerana urus niaga asal dengan Petro Saudi itu juga tidak telus dan banyak tidak tahu sehingga sekarang asal usul operasi dan maklumat-maklumat terperinci. Jadi sebab itu saya minta pengesahan dan juga penjelasan daripada menteri. Pertama, rasional kenapa sehingga 7 bilion ringgit wang negara yang asal daripada terbitan bond di negara ini akhirnya berakhir di Cayman Island, apa rasionalnya? Dan yang kedua, minta supaya menteri mengesahkan bahawa 7 bilion itu adalah dalam bentuk tunai, cash, dan bukannya dalam bentuk transaksi dengan izin receivable ataupun aset-aset lain, supaya kita tahu bahawa wang 7 bilion itu berada di dalam akaun walaupun ia berada di Cayman Island. Terima kasih Menteri. Ya. Tan Sri Ketua, ya. Apabila 1MDB memiliki 7 bilion, wang itu adalah dalam bentuk USD, maknanya dia lebih kurang 3 bilion lebih lah, saya ambil macam itu. Kemana nak diletak? Jadi akhirnya diletak di Cayman Island. Cayman Island, pertama kerana kita kena terima hakikatnya Cayman Island di bawah British punya jurisdiction. Dia punya saiz pasarannya besar. Dari segi asset size, di situ ada 1.7 trilion US dollars. Kemudian ada number of funds, berjumlah fund dananya 10,932. Kemudian dia punya fund manager itu 123. Bermakna bahawa dia mudah nak buat pelaburan. Dia letak dalam 6 portfolio yang menjanjikan pulangan 10%. Kemudian kita banding pula dengan Labuan, ya. Labuan dia punya fund 11.7 billion US dollars. Jadi maknanya kalau kita nak melabur, ruang tu tidak mencukupi, dan ada 55 fund managers, satu dormant ada 54 keseluruhannya. Jadi itu rasionalnya. Mengapa dalam US dollars? Sebab pinjaman tersebut dalam US dollars. Kalau dibawa dalam negara, kata letak di Kuala Lumpur, mana-mana bank katakan, dia akan terdedah kepada exchange risk. Yang ini akan boleh menyukarkan 1MDB untuk membayar balik pinjaman US dollars. Dan kedua, 1MDB sekarang sedang buat bidding di luar-luar negara, dan duit inilah sebenarnya akan digunakan apabila bidding itu dapat diperolehi oleh 1MDB. Tan Sri Ketua, yang berhormat, Berkenaan dengan 1MDB. Ya, Gopin. Terima kasih Datuk Yang Ketua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Apabila Yang Berhormat Menteri sebut soal peranan 1MDB sebagai syarikat, satu syarikat untuk corporate social responsibility, saya pun heran lah, sebab apabila saya cek website tu dengan izin, 1MDB is a strategic development company wholly owned by Government of Malaysia as a strategic enabler for new ideas and new sources of growth. 1MDB leads in market-driven initiative to help transform Malaysia into a thriving economy. Ini bermakna 1MDB ini lebih kepada teknologi baru, business model baru dan sebagainya. Soalan saya ni, apabila 1MDB buat keputusan untuk ambil alih IPP daripada Genting, ini bukan satu bisnes yang baru. IPP di bawah Genting itu cuma 3 tahun saja yang akan tamat power purchase agreement dengan tenaga.
Jadi dengan pengambilan 2.3 bilion ringgit ini bukan satu bisnes yang baru, dan sekiranya kita tunggu sehingga kelepasan tarik PPA tersebut, boleh dikatakan IPP tersebut, first generation ITP tersebut, harganya mungkin not better than a piece of paper dengan izin. Jadi apa rasionalnya untuk 1MDB terlibat dalam pembelian IPP ini? Sekian. Tan Sri Ketua, kita melihat 1MDB itu pada masa sekarang. Kita tidak melihat 1MDB pada masa akan datang. Itu sebabnya saya kata tadi kita ada G2G. G2G ini belum pernah berlaku dalam konteks negara kita sampai kita boleh mengadakan syarikat usaha-sama dengan ABAR namanya, yang mana ia adalah anak syarikat pada syarikat petroleum di Abu Dhabi. Maknanya potensial 1MDB itu besar. Mengapa ia terlibat dalam IPP sekarang ni? Kerana ia mesti mempunyai viability. Yang Muhammad menyatakan tadi tentang CSR, inilah antara yang dijalankan oleh 1MDB. Ia mempunyai komitmen sebanyak 1.1 bilion dan telah melaksanakan 500 juta, hampir 600 juta telah dilaksanakan. Jadi ini yang usaha yang dijalankan oleh 1MDB. Jadi kita tak boleh lihat 1MDB hari ini untuk kita katakan mesti terlibat daripada segi bisnes yang berbentuk kreatif, itu akan datang nanti. Tapi ia memerlukan viability pada masa ini untuk dia melaksanakan projek-projek yang telah diamanahkan kepada 1MDB. Umpamanya kita ada Tun Razak Exchange dan juga Sungai Besi, itu di dalam negara kita, projek dalam negara kita. Terima kasih Menteri. Pandan. Berbalik kepada penubuhan 1MDB, Menteri mengatakan bahawa ia adalah untuk ada potensi yang besar dan dia juga untuk mengambil peluang kepada perniagaan yang berbentuk G2G. Mohon penjelasan Menteri kerana kita telah lama ada khazanah nasional, iaitu satu-satunya badan pelaburan negara yang juga dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan perniagaan Malaysia di luar negara, dan kebanyakannya juga ada melibatkan G2G seperti mana Petronas dan yang lain. Jadi bukan perkara yang baru sehingga perlu menubuhkan satu syarikat yang khusus. Apakah sebab-sebab utama sehingga satu syarikat baru yang kadang-kala nampak bersaing dengan khazanah ditubuhkan, sedangkan rasional setakat ini yang diberikan adalah rasional yang sama. Kedua-duanya adalah dengan izin sovereign fund ataupun syarikat pelaburan milik negara. Tan Sri Ketua, kedua-dua khazanah dengan 1MDB ini sebenarnya berbeza. Khazanah adalah badan yang equity-nya dibiayai oleh kerajaan. Dia bukannya ambil daripada sektor kewangan. Dan mereka terlibat dalam beberapa projek. Jadi dari segi kapasitinya pun sudah begitu, bukan kata maksimum, sudah begitu besar. Dan antara tanggungjawab khazanah adalah pada hujung tahun dia akan bayar dividen kepada kerajaan. Jadi entiti itu berbeza. Yang saya kata G2G ini sampai kepada peringkat kita tubuhkan antara kerajaan dan kerajaan. Bersetuju tubuhkan sebuah anak syarikat untuk mencari potensi bukan saja di Malaysia dan juga di negara luar. Macam saya kata Abu Dhabi, Malaysia, Sdn Bhd. Paid capitalnya dia adalah nanti 6 bilion wang yang akan digunakan itu untuk beberapa projek. Jadi bentuknya adalah berbeza daripada bentuk khazanah, dan kemudian ia bertujuan untuk kita jalankan program-program CSR. Yang Muhammad Menteri, saya yang tanya soalan tentang 1MDB. Ya. Jadi Menteri, saya nanti dia tanya dibenarkan. Sudah. Terima kasih. Bayan baru. Menteri, selepas dengar penjelasan Menteri, saya rasa Menteri belum jawab soalan yang core yang saya tanya semasa Dewan. Nombor satu adalah pembelian bond, penjualan bond melalui Goldman Sachs semasa 2 minggu sebelum pilihan raya yang digesa-gesakan pada 19 Mac 2013. Penjualan bond sebanyak
3 bilion US dollar. Okey, melalui Goldman Sachs. Itu tak ada open tender dengan tergesa-gesa pada kadar yang lebih rendah. Jauh lebih rendah daripada sepatutnya kita unrated. Bond itu tidak unrated, terpaksa dijual dengan kadar yang lebih rendah. Patutnya kalau kita rate, kita tunggu maybe a few weeks, rate the bond, jual, kita akan dapat kadar pulangan yang lebih tinggi. Baru sekejap. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, ada dalam jawapan tak yang apa yang ada? Kalau ada tak payah ulang ni. Tapi tak Tunggu. Jadi Tunggu sampai masanya Menteri Kewangan akan jawab. okey, boleh. Boleh duduk dulu. Jadi soalan yang berikutan Ya. dengan ni. Jadi saya tanya, okey, Saya ingat Bayan Baru tunggu okey, kita jawapan. tunggu Bayan dulu. Baru. Okey, sila. Terima Yang Berhormat Menteri, berkenaan dengan Kopeng. terima kasih yang betul. Berkenaan tadi Menteri belum jawab soalan saya tadi. Apakah rasional untuk beli genting sains dengan harga 2.3 bilion ringgit walaupun dengan pengetahuan bahawa PPA itu akan tamat 2016. Kalau tidak ada kepastian bahawa PPA itu akan dilanjutkan, kenapa nak belanja 2.3 bilion ringgit untuk IPP yang tamat dalam 3 tahun ini? Sekian. Ya. Datuk Yang Ketua, IPP yang Berhormat nyatakan tidak akan tamat dalam tempoh 3 tahun. Ya, masa tempoh yang bukan 3 tahun. Saya ada statistik di sini. Tapi nanti saya bagi Yang Berhormat. Ya. Okay. Kemudian berkenaan dengan isu yang dibangkitkan tadi tentang mengambil sebanyak 3 bilion. Ada beberapa isu dibangkitkan. Satu mengapa Goldman Sachs, ya. Dia satu dan Serian Ketua. Sebelum itu ada 2 bond yang dijamin oleh IPIC ni, itu syarikat syarikat kepada syarikat petroleum di Abu Dhabi yang memberi jaminan untuk pinjaman tersebut, yang mana pihak IPIC menyatakan oleh kerana mereka memberi jaminan, maka bagilah pada Goldman Sachs, dan itu kita bersetujui. Kemudian timbul yang 3 bilion. 3 bilion ni sebenarnya jumlahnya besar. Pihak 1MDB telah berbincang dengan beberapa bank, ada senarai bank dibagi kepada saya, tapi semua tidak berupaya untuk melaksanakannya. Jadi serah kepada Goldman Sachs. Apa yang diperlukan oleh 1MDB itu mereka perolehi dengan bond yang sebenarnya bondnya kuponnya rendah daripada lain-lain bond yang ada dalam pasaran. Jadi itu jawapannya. Tak ada apa yang luar biasa dalam hubungan itu. Jadi tentunya dalam konteks nak buat bond ini, orang tak buka open tender. Dia akan berunding, berbincang dengan beberapa bank yang ini sudah biasa. Dalam konteks ini Goldman Sachs bersetuju, dia bagi kepada Goldman Sachs. Kemudian Muhammad dari Pengerang menyentuh tentang kedudukan syarikat-syarikat GLC berkenaan dengan perwakilan wanita. Dari segi non-eksekutif, kita ambil daripada G20, GLIX ada 20. Daripada non-eksekutif ada 28%, eksekutif 47%, senior manager 28%, board of directors 9%. Untuk makluman Yang Berhormat, Perdana Menteri semasa Invest Malaysia telah membuat pengumuman bahawa setiap syarikat di bursa mesti memberi maklumat mengenai dengan perwakilan wanita dalam syarikat-syarikat tersebut ke arah untuk meningkatkan bilangan wanita di jawatan-jawatan tersebut. Kemudian Yang Berhormat daripada Kuala Langat menyentuh mengenai dengan pengurusan Sam Dhabi, ada expatriate, memang ada 17 daripada 54,000 kaki tangan profesional, kaki tangan di Sam Dhabi, kaki tangan profesional asing dan expatriate
ada 17 daripada 54,397 kaki tangan Sime Darby. Jadi Sime Darby beroperasi di banyak negara, so China, Australia, Singapura, Hong Kong, India, United Kingdom, Jerman, New Zealand, Belgium dan Finland. Jadi tentulah mereka memerlukan orang-orang luar untuk menjalankan tugas tanggungjawab tersebut. Bukan sahaja dari segi kepakaran teknikal mereka, tapi untuk melatih dari segi kaki tangan tempatan. Yang amat gelogo menyentuh mengenai dengan rumah di Taman Sejahtera Teluk Air Tawa di Pulau Pinang. Ada terdapat 327 buah rumah. Rumah ini adalah rumah terbengkalai di bawah ownership Jabatan Insolvency, kerana syarikat yang asal melaksanakan projek itu telah bankrupt. Kemudian dilantik SPMB untuk menjalankan pembaik pulih projek tersebut. Daripada 327 unit, 152 unit telah dijual, dan daripada 152 unit tersebut tanda tangan aku janji telah ditandatangani oleh 117 orang, kemudian 69 telah pun mengambil kunci. Ada terdapat permasalahan di situ, Datuk Yang Di-Pertua. Ada CF tidak dimiliki oleh 8 buah kedai dan beberapa rumah. Ini adalah kerana pihak JPS minta supaya parit itu dibesarkan, dan kita telah bincang dengan SPMB supaya jalankan tugas tersebut. InsyaAllah perkara ini akan selesai. Penjelasan. Ya, Tasik Lugo. Ya. Terima kasih. Bolehkah saya dapat sedikit lagi penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, iaitu bilakah baki pemilik-pemilik yang telah pun membeli rumah tersebut bagi mereka memperolehi kunci dan dapat duduk di rumah yang berkenaan. Jadi saya rasa penjelasan dan komitmen ini kena diberikan kerana pembeli-pembeli tersebut telah begitu lama menderita menunggu rumah yang telah disiap kerana gaji telah pun dipotong oleh bank yang mana mereka telah membuat pinjaman. Jadi soalan saya, bilakah sebenarnya kes ini akan dapat selesai sepenuhnya bagi projek yang berkenaan? Terima kasih. Di mana saya nyatakan tadi, Datuk Yang projek itu telah siap, tapi ada berapa lagi unit yang belum dapat CF, dan bagi yang ada berapa yang tidak menandatangani surat janji tersebut, pihak SPMB akan berbincangan Jabatan Insolvency untuk diselesaikan. Saya akan maklum kepada Yang Berhormat nanti akan kedudukannya. Yang Berhormat Kuala Langat menyentuh tentang soal KWSP yang memberi pampasan sehingga RM30,000 kepada pencarum yang meninggal dunia. Ini telah berlaku beberapa tahun, dan pada tahun 2002 pihak KWSP memutuskan untuk ia dikurang kepada RM2,500. Jadi pihak KWSP tidak bercadang untuk kembali kepada sistem asas RM30,000. Kerana apa yang berlaku Tan Sri Datuk Yang Di-Pertua, makin lama makin ramai mereka yang memohon RM30,000 tersebut, dan pihak KWSP merasakan bahawa RM30,000 yang diberikan itu adalah daripada wang caruman daripada pencarum di WKSP, dan keuntungan tersebutlah yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka rasa oleh kerana terlalu banyak permohonan tersebut, mereka kata lebih baik dia bagi kepada RM2,500 supaya tidak berlaku ketidakadilan dari segi wang yang patut dimiliki oleh pencarum dibagikan kepada individu tertentu. Menteri, Kuala Langat. Terima kasih Menteri. Sejarahnya begini, 2,500 itu asalnya ialah papasan mengikut tanggungan keluarga pencarum itu sendiri yang meninggal dunia. Sebelum ini, kalau katakan ada pencarum itu mendapat RM25,000, RM26,000, tapi maksimumnya ialah RM30,000 yang telah pun dibatalkan oleh KWSP pada tahun sekitar 2002 dan diberikan papasan kehairat kematian RM2,500. Dan implikasi daripada pemberian di maksimum RM30,000 itulah untuk membantu keluarga pencarum untuk mendapatkan sebuah rumah dan dari segi pendidikan, itu asalnya. Dan saya nampak bahawa kemungkinan besar kalau boleh Kementerian Kewangan
mengkaji semula sekurang-kurangnya menaikkan 2,500 syarat kematian itu kepada ikut beberapa kategori kelayakan, macam 2 anak 10,000, 4 anak 20,000, begitu. Sekarang ada sistem ataupun dasar sedikit memberikan lebihan kepada pencarum mempunyai tanggungjawab yang ditinggalkan oleh mereka ketika kematian itu berlaku dalam mereka bertugas. Saya harap Menteri faham maksud saya itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Yang Muhammad. Mungkin 30,000 tu tak boleh lah. Nanti kita unding berapa yang kalau boleh dinaikkan. Yang Muhammad Ini kira BSP ni. Cuma singkat saja yang betul. Panjang lagi yang cuma Menteri saya Kewangan. nak rakamkanlah penghargaan kepada pejabat KWSP di Ipoh. Saya sendiri pernah buat urusan dan perkhidmatan yang cemerlang lah ingin saya rakamkan di sini. Sekian. Ya. Yang Muhammad Kuala Langat juga menyentuh mengenai dengan komposisi panel pelaburan di KWSP. Komposisinya mengikut di bawah Seksyen 18.1 Akta KWSP mesti mengandungi 7 orang, iaitu pengerusi, seorang wakil kepentingan kewangan Gubernur Bank Negara, ketua pegawai eksekutif dan 3 ahli profesional dalam bidang keuangan, perniagaan atau pengalaman-pengalaman yang relevan dengan pelaburan. Jadi pada masa ini komposisi itu telah pun mencukupi. Berkenaan Yang Muhammad Kenowit menyentuh tentang Menteri, Kuala minta Langat sikit tadi. pandangan tentang jawatankuasa pelaburan. Ya, umum tahu bahawa pelibatan 13 juta pelabur-pelabur pecarum KWSP ini pelabur utama kepada KWSP. Jadi saya ingin mencadangkan supaya pelaburan untuk jawatankuasa pengurusan pelaburan ini dimasukkan daripada kumpulan pekerja yang akan memberikan maklumat ataupun sekurang-kurangnya mengetahui tentang pelaburan itu berusulkan kepada arah mana yang akan dibawa oleh KWSP, yang selama ini lembaga pengarah KWSP ini yang pokok dalam induknya ada persatuan sekerja dalam kumpulan itu. Jadi saya mohon supaya Kementerian Keuangan mengkaji semula sama ada membolehkan wakil persatuan sekerja ini ataupun mereka-mereka mewakili pekerja duduk dalam pelaburan untuk sekurang-kurangnya memantau ataupun memahami tentang selok-belok pelaburan yang akan dilaburkan oleh KWSP. Mohon Menteri menyokong cadangan ini. Terima kasih. Ya. Tan Sri Datuk Ketua, di dalam lembaga asas tu dia ada wakil daripada negeri-negeri dan saya percaya ini dilaporkan kepada mereka kalau bagi tujuan untuk mendapat maklumat dari segi pelaburan. Maknanya ahli lembaga tersebut boleh menyampaikan maklumat tersebut. Bila kita bercakap tentang pelaburan melibatkan duit yang begitu banyak, kita memerlukan mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang itu. Memang di dalam bidang itu sekiranya ada katakan di kalangan kesatuan sekerja, itu mungkin kita boleh kemukakan kepada pihak KWSP. Kemudian Yang Berhormat Kenowit menyentuh tentang BRIM 1 yang tidak diperolehi dan BRIM 2 ini spesifik dan simple. Saya minta beliau memberi maklumat tersebut, jadi kita boleh ambil tindakan. Yang Berhormat Ampang menyentuh tentang gender budgeting. Tan Sri Ketua, bagi tempoh 2012 hingga 2013, kerajaan telah menyediakan 3.91 bilion semata-mata untuk gender balance untuk kaum wanita. Itu saja, Datuk Menteri. Terima kasih. Ya. Saya duduk tunggu jawapan Yang Berhormat mengenai soalan isu yang saya bangkitkan mengenai bank yang mengenakan charge interest faedah yang begitu tinggi. Bank di Malaysia sekarang ambil kesempatan sekiranya pelanggan peminjam mereka default atau lewat bayar lewat 1-2 bulan, mereka meningkatkan interestnya dengan 2-3%. Apakah Kementerian Kewangan atau Bank Negara akan ambil tindakan atas bank-bank ini, kerana satu peminjam yang pinjam 200,000 dikenakan bayaran faedah yang lebihan, kira-kira 20,000, 30,000.
atas sebab kerana mereka lewat bayar 1 bulan 2 bulan saja. Adakah ini satu hukuman yang setimpal dengan tidak bayar atau lewat bayar 1 bulan 2 bulan installment saja? Keseluruhan pinjaman mereka dikenakan interest lebihan 3%, 4%. Ya. Apakah pendirian dan apakah penjelasan daripada Menteri Kewangan? Ya. Tan Sri Datuk Mentua, ini isu spesifik. Harap Ya. dia dapat maklumkan kes ini. Saya Datuk, dan kita boleh tindakan. Ini bukan satu spesifik. Saya bangkitkan beberapa Ya, contoh. Yang Mamat, Yang Mamat, Bandar CIMB Kuching. kenakan Ya. itu Yang polisi. Muhammad kata tadi dua. Ya. Yang Mamat, Bandar Kuching. Yang Mamat, Bandar Kuching. Ya. Ya. Semua ada dalam Hansard. Saya ada personally tulis kepada negara deputy governor. Tak ada beri kepada Yang Muhammad juga. Langsung tak ada tindakan. Ya, Yang Mamat Bandar Kuching. Yang Mamat Menteri, saya percaya Yang Mamat Menteri akan berikan jawapan secara bertulis. Ya. Ya, terima kasih. Saya lagi. jemput Yang Menteri berhormat.